Bayangkan tengah malam jam 2.43 pagi, hujan turun renyai-renyai di Lebuh Raya Karak. Anda memandu seorang diri, lampu jalan malap, radio lama berbunyi sama dan hanya bunyi enjin menemani. Tapi tiba-tiba telefon anda berbunyi. Satu voice note daripada seseorang yang dah lama hilang dari hidup anda. Adakah anda berani dengar? Inilah permulaan kisah voice note terakhir sebelum hilang sebuah perjalanan di antara realiti dan misteri. Saya akan bawa anda masuk ke dalam dramanya. Rasa takut, kabus yang menebal dan teknologi yang jadi penghubung dunia nyata dengan dunia yang tak terlihat. Kita akan bedah istilah static audio macam suara radio yang bergeser dan uncanny valley, perasaan seram bila sesuatu terlalu hampir tapi tak sepenuhnya manusia. Dalam 3 babak, pembukaan yang menyentuh, konflik bila suara-suara muncul dan kesudahan yang buat bulu roma naik. Siapkan anda untuk menyelami seram dalam suara. Kita mulakan dengan suasana Amir, seorang lelaki biasa yang hanya ingin pulang setelah majlis reunion. Saban malam, Lebuh Raya Karak memang terkenal dengan cerita-cerita misteri kan. Tapi untuk Amir, malam tu sepatutnya malam biasa. Hanya penat, mengantuk dan keinginan untuk cepat tiba di rumah. Namun ketika voice note pertama daripada Nina masuk, semuanya berubah. Pernahkah anda rasa bila tiba-tiba ada mesej dari orang yang dah lama anda tak jumpa, terus rasa jantung berdegup lebih laju? Amir cuba berfikir logik, mungkin Nina bergurau, mungkin dia sekadar perlukan perhatian. Tapi apabila intuisi muncul yang dalam istilah psikologi dikenali sebagai gut feeling, Amir mula gelisah. Satu suara yang datang dalam kabut, seolah-olah dunia nyata dan dunia gaib mula bertembung malam itu. Ingat perasaan bila dengar suara seseorang yang anda kenal tapi nadanya lain? Dalam voice note kedua, bunyi ketukan, nafas terkejar-kejar Nina dan suara lelaki serak menyusup, semua itu membangkitkan audio hallucination. Satu fenomena di mana otak menafsir bunyi yang sebenarnya tak ada. Jangan datang cari aku. Ayat Nina itu sendiri ibarat clue yang Amir sedang dibawa ke satu perangkap. Anda mungkin tanya, tak logik ke dia langsung tak abaikan je? Tapi kebanyakan dari kita tahu, bila melibatkan orang yang pernah rapat, kita sukar nak lepas tangan. Malam itu, ketakutan Amir bukan sekadar tentang kehilangan, tapi tentang perkara yang tak boleh dijelaskan logik. Bunyi statik, suara aneh dan rasa seolah-olah diperhatikan, semua elemen klasik dalam psikologi seram, tetapi malam itu ia jadi realiti kepada Amir. Bila teknologi seolah jadi musuh, itulah yang Amir lalui. Radio berubah sendiri, aplikasi telefon hilang kawalan dan voice recorder aktif tanpa sebab. Pernah tak anda alami telefon buat hal malam-malam? Dalam dunia digital, kita panggil ini glitch. Tapi malam itu, glitch Amir membawa ke tahap paranormal interference. Amir terperangkap dalam loop masa, jam dashboard statik pada 2.3 pagi walaupun masa sebenar bergerak. Dan kemuncaknya voice note yang merakam dirinya sendiri secara langsung, seolah-olah ada sesuatu sedang memerhati dari seat belakang. Jangan tengok belakang. Satu ayat yang cukup buat sesiapa pun membeku. Bayangkan, anda rasa disentuh dari belakang dalam kereta yang kononnya kosong. Realiti dan ilusi mula bercampur. Amir bukan lagi mengawal perjalanan, tapi dipandu oleh sesuatu yang tak terlihat. Di puncak ketakutan, Amir hanya berlari keluar dari kereta, larut dalam hujan dan kabus. Jalan makin asing, lampu makin malap hingga dia jumpa pondok telefon lama, simbol harapan terakhir. Dalam dunia teknologi sekarang, pondok telefon ibarat fail-safe, tempat mencari talian hayat bila semua lain gagal. Namun, di sinilah garisan antara selamat dan hilang jadi kabur. Telefon berbunyi, suara Nina menangis dan akhirnya suara lain yang mengumumkan segalanya sudah terlambat. Dalam psikologi horror, ini disebut point of no return, ketika watak utama tak boleh berpatah balik. Lampu padam, suara garau masuk dan malam itu tiada siapa pernah melihat Amir lagi. Adakah anda pernah rasa walau sudah cuba lari sejauh mana, sesuatu tetap akan jumpa anda? Di sinilah realiti dan legenda Karak bersatu. Kita tiba di penutup kenderaan, Amir ditemui kosong. Telefon masih menerima voice note dari nombor sendiri dan polis yang mendengar rakaman terakhir itu pun tak mampu bertahan. Jadi apa yang kita belajar? Pertama, jangan abaikan rasa good feeling. Kadang-kadang firasat itu lebih tepat dari logik.
Kedua, teknologi boleh jadi jambatan ke dunia yang kita tak faham, voice note, static audio, semuanya boleh jadi pintu yang tak dijangka. Ketiga, dalam dunia penuh misteri, keberanian dan ketakutan boleh bercampur hingga hilang sempadan. Satu langkah anda. Lepas dengar podcast ini, cuba dengar semula voice note lama dalam telefon anda, tapi pastikan anda bersedia untuk apa saja yang bakal didengar. Dan episod akan datang, saya akan bongkar kisah panggilan terakhir di KM33. Adakah ia benar sekadar mitos atau memang ada yang menunggu di seberang talian? Sampai jumpa. Tapi ingat, jangan dengar suara yang berbisik di sebalik statik.